Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakan-rakan semua. Hari ini saya berada di Hospital Sungai Buloh bersama dengan Imam Pablo Montoya, di mana selepas membuat laporan kepada pihak PDRM hari ini dalam kes Abah Aspirasi, bila dia balik rumah dia jatuh pingsan. Mungkin disebabkan implikasi yang dia kena serang di bahagian kepala dia. Jadi mungkin dia diserang menggunakan sesuatu objek yang menyebabkan ada mungkin sesuatu yang menyebabkan dia balik rumah dan dia rasa pening-pening dan pingsan. Dan hari ini ambulan telah bawa dia ke Hospital Sungai Buloh dan sedang mendapatkan rawatan. Jadi saya minta kepada rakan-rakan yang duduk di sebelah Perikatan Nasional ini untuk mendoakanlah semoga dia orang kata apa sembuh dan tidak ada apa-apalah yang berlaku dekat diri dia. Dan saya juga memohon supaya pihak PDRM menyiasat dan mengambil tindakan yang tegas kepada mereka yang melakukan perkara ni semua yang bersifat macam gangster, melakukan ancaman, serang rumah orang dan sebagainya. So saya minta semua untuk sebarkan video ini dan kita doakan rakan kita Abah Aspirasi, semoga dia sembuh.